Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis ayat dalam asas tata bahasa. Terdapat 4 jenis ayat yang terkandung dalam tata bahasa, iaitu yang pertama, ayat penyata, kedua, ayat tanya, ketiga, ayat perintah dan yang keempat, ayat seruan. Yang pertama, ayat penyata. Menurut Tata Bahasa Dewan 2015, ayat penyata ditakrifkan sebagai ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Ia juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Antara ciri-ciri ayat penyata ialah mempunyai subjek dan predikat, tiada kata tanya, frasa nama di hadapan dalam pola ayat dasar dan ianya boleh mengandungi kata nafi seperti bukan, tidak dan lain-lain. Dan antara contoh ayatnya, kakak seorang pengawas, lembu itu akan dijual, dan yang terakhir, lelaki itu bukan ayah saya. Maklumat tambahan, ayat penyata ialah ayat yang digunakan untuk menyampaikan maklumat, keterangan, peristiwa, pandangan atau kenyataan secara langsung, dan menurut tokoh tata bahasa seperti Nik Safiah Karim, ayat penyata bertujuan memberikan informasi sama ada dalam bentuk fakta atau pendapat tanpa mengharapkan sebarang respon berbentuk soalan. Struktur ayat ini lazimnya menggunakan susunan biasa subjek diikuti dengan predikat seperti yang saya katakan sebentar tadi dan dituturkan dengan intonasi yang menurun. Ayat penyata menjadi asas pengungkapan bahasa kerana ia menggambarkan kenyataan atau pemberian sesuatu yang berlaku, wujud atau difikirkan oleh penutur. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat, penjelasan, pengesahan atau jawapan daripada pendengar. Menurut Asmah Haji Omar, ayat tanya bukan hanya terbentuk melalui penggunaan kata tanya seperti apa, siapa, bila, bagaimana dan mengapa, tetapi juga boleh dibina menggunakan partikel tanya seperti kah, takkah, bukankah atau melalui intonasi menaik pada akhir ayat. Tujuan ini untuk menimbulkan respon sama ada dalam bentuk jawapan langsung atau penerangan lanjutan. Ayat tanya mencerminkan fungsi komunikasi untuk mencari maklumat atau menguji pemahaman. Ayat tanya juga diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir penyata dan ditandai dengan tanda soal. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya seperti apa, bila, siapa, mana, bagaimana dan sebagainya. Antara contoh ayat tanya tanpa kata tanya ialah bas itu sudah bertolak. Bas itu sudah bertolak. Dan yang kedua, ayat tanya dengan kata tanya. Pejabat pos di mana? Pejabat pos di mana? Seterusnya, ayat seruan. Ayat seruan merupakan ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, sedih, benci dan sebagainya. Ianya menggunakan tanda seru, itu garis dan titik di akhir ayat seruan. Dan pada ayat seruan juga didahului oleh kata seru seperti amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Ayat seruan juga merupakan ayat yang digunakan untuk meluahkan perasaan emosi yang kuat seperti gembira, terkejut, kecewa. Menurut huraian dalam Tata Bahasa Dewan,
oleh Nik Safiah Karim, ayat seruan mempunyai ciri penyampaian yang memuncakkan rasa emosi penutur, ditandai dengan penggunaan kata seru seperti aduh, wah, alangkah serta tanda seru di akhir ayat. Tujuan utama ayat seruan ialah menzahirkan perasaan serta memberikan impak emosional kepada pendengar atau pembaca. Intonasinya biasanya tinggi, mendadak dan tertekan. Contoh ayat seruan, wah, mahalnya baju ini. Syabas, kamu telah menang. Seterusnya, kita pergi pula kepada ayat perintah. Ayat perintah terdiri daripada 4 ayat, iaitu yang pertama ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Ayat perintah mengandungi unsur arahan atau kemahuan yang kuat oleh penutur terhadap pendengar. Ianya bertujuan untuk menimbulkan satu tindakan dan ditujukan kepada orang kedua seperti kamu, awak dan engkau yang biasanya digugurkan dalam penuturan. Ayat ini juga terdiri daripada ayat yang bertujuan untuk menyuruh, melarang, mempelawar dan meminta. Ayat perintah diujarkan dengan intonasi yang rendah dan menurun dengan nada keras pada mana-mana perkataan yang hendak ditekankan. Maksudnya bertujuan untuk mendapatkan respon pendengar. Ayat perintah juga boleh disertakan dengan partikel lah bagi mengurangkan bunyi nada suara yang keras atau kasar. Maka, nada suara pada akhir ayat menjadi rendah untuk melembutkan perintah. Ayat perintah juga digunakan untuk menyatakan kehendak, arahan, tegahan, permintaan, nasihat atau harapan penutur terhadap pendengar. Menurut Abdullah Hassan, ayat perintah membawa maksud tindakan yang ingin dicapai melalui interaksi sosial dan ia boleh berlaku dalam beberapa bentuk. Antaranya, contoh ayat bagi ayat suruhan, tutup pintu itu. Bagi ayat larangan, jangan bermain di jalan. Ayat permintaan, sila duduk. Ayat nasihat atau harapan, semoga Allah mempermudahkan urusanmu. Ayat perintah menggunakan intonasi tegas atau menurun dan kesannya bergantung kepada konteks hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Ayat suruhan, ayat yang bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan, arahan kepada pendengar. Secara umumnya, ayat ini mempunyai susunan yang tersendiri dari subjek iaitu kata ganti nama diri, orang kedua diikuti dengan predikat. Namun, subjek tersebut digugurkan. Sebagai contoh, awak tutup pintu itu. Apabila melalui proses pengguguran, awak itu digugurkan dan menjadi tutup pintu itu. Dan apabila kita menambah partikel lah dalam ayat suruhan, ianya berbunyi seperti tutuplah pintu itu. Seterusnya, ayat larangan. Ayat larangan ialah ayat yang melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Contohnya, menggunakan kata seperti jangan, usah atau tak usah, usahlah dan janganlah. Contoh ayat yang menggunakan ayat larangan ialah usah bermain di tepi jalan atau jangan duduk di sini. Selanjutnya, ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat untuk menjemput atau mempersilakan seseorang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput.
Sebagai contoh, jemput makan bersama-sama. Atau sila duduk. Dan yang terakhir adalah ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan dari seseorang. Contohnya, tolong uruskan perkara ini dengan segera, atau minta kamu semua bertenang. Maklumat tambahan, bentuk-bentuk ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa kepada maksud yang negatif. Ini membawa maksud bahawa kita selalu menggunakan contoh ayat seperti sila jangan main di situ. Di sini terdapat kesalahan dalam penggunaan ayat permintaan kerana ianya membawa maksud negatif. Apabila sudah ada sila, tidak perlu jangan.